Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita ke TV Muasabah. Saya Wafi Naziha. Saya Abid Darwish dan pada pagi yang indah ini telah berlangsungnya Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Graduasi Sama Muhammadiyah tahun 2026. Hari ini merupakan hari yang penting bagi para pelajar kerana hari inilah di mana usaha dan titik peluh mereka terbalas dengan pencapaian yang memberangsangkan. Kejayaan tu dia merupakan nikmat yang diberikan kepada pelajar yang dah betul-betul lumus, berusaha dengan segala perasaan dan cabaran yang diorang dah lalui. So, apa lagi? Jom lah. Mari kita. Kini saya bersama dengan Puan Hafizah dan Encik Kai. Mereka berdua merupakan ibu bapa kepada Ilman Rizki. Dan Ilman Rizki pula ialah calon SPM pada tahun 2026. Dan pada Smart Q, Ilman Rizki telah mendapat peringkat mumtaz. Baik, Puan Hafizah, apa perasaan Puan selepas Ilman mendapat mumtaz Sofi dalam Smart Q? Alhamdulillah, syukur ke hari terakhir Ilman dapat mumtaz walaupun dia ikut dengan sukan. Nampaknya dia berjaya untuk membuktikan sukan dan juga pelajaran seiring. Dan Adik harap dia dapatlah teruskan untuk rupa tu SPM 2026 nanti. Alhamdulillah. Okay. Baiklah, apa pesanan dan harapan Puan terhadap Ilman dan juga calon-calon SPM tahun 2026 ni Puan? Acik harap semua calon SPM sama Muhammadiyah, terutamanya Ilman Rizki dan juga rakan-rakannya tahun tingkatan 5 2026 dapat menguatkan semangat, teruskan berjuang, jangan mudah kalah. InsyaAllah usaha, doa dan tawakal. Jangan lupa adab dulu baru ilmu. Baiklah, itu saja daripada kami semua dan terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum saudara. Okey, setelah apa yang saudara lalui, apakah perasaan saudara bila dapat naik atas pentas yang megah tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua tenaga pengajar, guru-guru, ustaz-ustaz, ustaz walakah saya terutamanya Ustaz Amril. Sebab Ustaz Amril lah yang banyak bagi pendedahan dekat saya yang kita penghafal Al-Quran ni bukan skop kita dekat menghafal Al-Quran je, skop kita luas. Macam Ustaz Amril dia buka mata saya yang bahawa seorang penghafal Al-Quran ni ilmu dia boleh meluas. Ilmu pengetahuan yang luas dan kita juga ada Al-Quran. Dia bentukkan diri kita ni sebagai seorang yang beretika. Jadi untuk perasaan saya mendapat Bitara dan Tokoh Jauhari, saya rasa sangat bersyukurlah sebab hasil usaha saya hampir untuk setahun saya cuba buat betul-betul. Saya cuba banggakan ibu ayah saya. Jadi untuk perasaan dia memang tak dapat diungkapkan bergembiranya. Sebab usaha kita kan selama ni kan, kita penat-penat, kita study, kita korbankan masa tidur kita. Tapi macam kata pepatah kan, apa ni, yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Jadi untuk ni saya bersyukur sebab saya punya usaha selama ni setimpal dengan hasil yang saya dapat. Terima kasih kepada saudara. Itu je yang kita dapat simpulkan pada hari ini. Terima kasih.
Kini saya bersama dengan Haris Danish yang merupakan seorang pelajar yang mendapat straight A dalam SPM dan mendapat anugerah Bintara. Baik Haris, apa perasaan Haris lepas mendapat straight A dalam SPM? Yang pertama sekali, Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya saya waktu SPM tu saya tak agak-agak lah sama ada saya dapat straight A atau tak. Tapi Alhamdulillah, takdir dah bagi saya straight A dan saya sangat happy lah. Sebab ini memang kita punya 5 tahun sekolah memang untuk ni, untuk SPM. Saya rasa sebenarnya saya boleh do better. Tapi mungkin ini rezeki yang telah ditetapkan. Mungkin lepas ni ada lagi yang lebih baik untuk saya. Okey, sebagai calon SPM, ada tak sedikit pesanan apa nasihat kepada calon SPM akan datang? Nasihat dia simple je. Kalau kita jadi seorang pelajar, kalau korang nak senangkan diri korang fokus waktu kelas. Sebab waktu kelas tu memang waktu tu cikgu, teacher semua all out lah bagi ilmu kat korang. Lepas tu kalau korang nak lagi better, lepas tu korang boleh lah buat latihan lepas kelas, buat stay up lepas kelas, stay up malam, buat latihan banyak, buat past paper. Yang satu lagi yang sangat penting bagi saya, buat past paper lah. Buat past paper trial dengan past paper yang sebenar. Sebab bagi saya dua-dua tu dia akan sumbangkan kepada kita, jadi kita dapat experience soalan-soalan SPM tu sendiri. Cara bentuk dia, cara pemakahan dia, cara bentuk dia, cara jawapan dia. Saya rasa itulah sebenarnya kita perlu banyak jawab dan perlukan banyak pengalaman. Itu je.